Bagus ataupun tidak? Of course lah bagus. Hai, saya Muhammad Azhar Azrin bin Alias, juga dikenali sebagai panggilan Tok Azhar. Saya seorang penghulu di Mukim Dengkel, daerah Sepang, Selangor, dan saya merupakan TIC 19. Melalui proses ataupun program TIC yang dilaksanakan ni, transformasi yang saya dapat rasakan adalah teknik berucapan kita. Maknanya kita lebih berucap dengan lebih konsisten, berstruktur dan teknik yang betul untuk penyampaian yang lebih efektif. Itu adalah impact yang paling mustahak. Wow, kalau kita nak rate ni, kalau ikutkan daripada segi penilaian saya, rate yang saya boleh letakkan adalah 9.8 daripada 10. Sebab memang best. Bagus ataupun tidak? Of course lah bagus. Benda baik kot. Jadi kalau ikutkan, pada pandangan saya, mereka yang terlibat dalam pengucapan awam ataupun pemimpin-pemimpin tempatan perlu terlibat sama ataupun perlu mengambil kursus ni untuk polish balik teknik diorang, penyampaian diorang kepada sasaran diorang. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka ada perubahan dalam penyampaian mereka sendiri.